cost site visit. Okey. Saya, Dato' Aziz, coach kontraktor anda. Alright, hari ni saya nak cerita pasal cost site visit. Jadi, site visit ni adalah satu perkara yang penting lah sebagai satu aktiviti untuk mendapat sesuatu projek. Tak kisahlah projek tu projek swasta atau projek especially kerajaan atau projek individu untuk buat rumah banglo atas tanah orang atau projek kerajaan. Site visit ni penting. Okey, macam mana kita nak hadapi masalah site visit ni? Sebab kita tahulah bila kita site visit tu belum tentu kita dapat job. Kan? Kita tengok inspection satu orang nak buat rumah banglo dia, kita pergi. Lepas tu belum tahu dia akan buat, belum tahulah dia akan bagi kat kita. Mungkin dia akan panggil ramai lagi kontraktor. So macam mana kita nak pastikan yang kita ni tak rugi banyak daripada site visit ni? Okay. First kali, saya nak cakap, site visit ni wajib. Kalau kita nak jadi kontraktor, kita tak nak kata korbankan ataupun bajet daripada kita punya kos operasi ni untuk site visit, tak payah jadi kontraktor. Kan? Kalau kita konon-konon nak tengok dari rumah secara remote, tak payah. So, kena pergi site visit. Cuma sekarang ni, macam mana kita nak kurangkan kata kos kita dalam site visit ni? Senang saja. Kamu jangan buat site visit di luar kawasan yang kamu tak mampu kamu nak travel. Contohnya, kalau kamu duduk di Seremban, janganlah ambil projek-projek di luar Seremban. Kan? Contohnya Kuala Pilah, Jempol, Jelebu. Sebab benda-benda itu semua akan mendatangkan kos yang tinggi kepada anda. Bagi contohlah kan. Kamu pusing Seremban je. Itu contohlah. Begitu juga, kalau kamu nak kurangkan kos site visit untuk projek-projek kerajaan, janganlah masuk projek jauh-jauh. Kamu duduk di Seremban, lepas tu kamu masuk tender kat Melaka. Kamu masuk tender dekat Selangor. Kamu masuk tender dekat Johor Bahru. Kamu masuk tender kat Kuala Kangsar. Mampus kamu punya kos nanti. Kan? Jadi, tak payah. Kamu had. Yang paling penting, kamu hadkan lokasi kamu untuk projek. Mungkin kamu akan kurang projek, tapi percayalah cakap saya, kamu akan kurangkan kos kamu, tapi kamu boleh buat lebih banyak klien kamu boleh jumpa. Kan? Contohnya kalau kamu hanya fokus ke JKR, mungkin kamu kata, JKR sikit sangat. Kalau kita fokus kat Seremban. Tapi jangan fokus ke JKR, fokus ke semua jabatan-jabatan kerajaan untuk kerja-kerja kamu. Okey? Dapat manfaat, share pada kawan-kawan, dan kalau nak bimbingan, kontak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.